Saya tekan-tekan sini ada rasa sakit? Tak ada. Sini tekan. Okey. Okey, maksudnya sini ubat dah jalan. Okey? Okey, tutup mulut you sikit, tutup mulut sikit. Okey, macam tu betul. Bismillah. Okey, relax. Rasa macam gigi keluar, okey? Suction sikit. Sorry ya. Saya pusing-pusing sikit gigi. Are you okey? Okey, sikit lagi. Dia sedang goyang-goyang, okey? Besarnya. Nampak sekali sikit. Ya, seperti biasa. Kita tekan sikit. Sekejap nak tengok gigi saya apa ni. Okey, you boleh bangun, kumur dulu satu kali. Ludah sikit, ambil air. Betul lah, you punya gigi sini rosak, ada lubang. Ni, nama dia kapas. Pegang cermin. Okey, so saya tunjuk. Nanti you masukkan kapas. Betul-betul dekat belakang sini. Nampak? Nanti kalau sini kapas sudah banyak darah, you tukar, letak kapas yang baru. Nanti kita bagi kapas lagi lah. So, ini you punya gigi. Atas nampak okey. Sebenarnya tepi sudah rosak. Sini. Gambar boleh? Boleh? Boleh ambil gambar. Nak bawa balik ke nak gambar? Nak bawa balik? Bawa. Bungkus. Bungkus balik. Okey, tapau. So, yang ni lubang. Sini lubang. Lubang ni duduk di bawah sini. Ni sini tak nampak lubang tapi bawah sana. Sebab tu you sakit kat sini. Gusi tertutup 1 ke 2 bulan macam tu. Makan yang sejuk-sejuk 1 hari 2 hari ni. Okey, jangan makan yang panas-panas. Boleh? Boleh. Okey. So gigi kita bagilah, you bawa balik. So memang gigi dia ada lubang dekat celah. So dah berjaya cabut dah. Medicine? Medicine nanti dekat luar saya bagi. Medicine kita bagi dekat luar. Okey? Sama-sama. Dia tak faham ubat, dia faham medicine. Kita berjaya cabut gigi hari ni. Kita nak jadi vlogger kat YouTube ni macam mana?